Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya undang-undang, agama dan budaya kat Malaysia ni membentuk cara kita faham tentang seksualiti? Hari ini kita akan kupas satu topik yang agak rumit tapi sangat penting, dan kita akan lihat kaitannya dengan keluarga dan juga undang-undang negara kita. Inilah dia soalan besar yang menjadi tunjang kupasan kita. Macam yang anda boleh nampak, kita nak cuba faham macam mana semua elemen, ni undang-undang, nilai budaya, agama, saling berkait dan membentuk pandangan kita. Benda ni sangat relevan, terutamanya dalam konteks Malaysia yang sangat unik dan pelbagai ni, kan? Jadi, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan yang asas dulu, iaitu etika dan moral. Lepas tu, kita akan tengok satu konsep penting, 3R. Dari situ, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam undang-undang jenayah seksual. Sebelum kita zoom out balik dan bincang pasal tanggungjawab kita semua. Akhir sekali, kita akan buat satu kesimpulan. Jom kita mula. Baiklah, jom kita terus ke bahagian 1. Sebelum kita cakap pasal undang-undang yang spesifik, penting untuk kita faham dulu apa sebenarnya maksud seksualiti itu sendiri dari sudut etika dan moral, terutamanya dalam konteks yang dibincangkan oleh sumber ni. Okey, cuba kita tengok definisi ni. Sumber ni bagi kita satu gambaran yang sangat luas tau. Seksualiti ni bukan semata-mata pasal biologi. Ia merangkumi identiti jantina, psikologi dan juga budaya. Tapi, apa yang paling menarik kat sini ialah penekanan terhadap institusi kekeluargaan. Ini macam bagi isyarat yang dalam konteks ni, seksualiti itu dilihat sebagai salah satu tiang seri dalam struktur masyarakat. Sekarang, kita masuk ke bahagian 2. Teks ni ada perkenalkan satu kerangka yang saya rasa sangat berguna untuk kita faham isu-isu ni. Ia dipanggil konsep 3R. Jom kita pecahkan satu persatu. Hak, hormat dan tanggungjawab. Yang pertama, kita ada hak. Ini bukan sekadar hak untuk buat keputusan tentang badan kita sendiri ya. Ia juga merangkumi hak untuk dapatkan maklumat yang betul dan tepat dan juga akses kepada perkhidmatan kesihatan tanpa ada sebarang diskriminasi. Pendek kata, ia adalah tentang pemberkasaan diri melalui ilmu dan otonomi. Seterusnya, hormat. Yang ni pula macam jalan dua hala. Bukan saja kita nak orang hormat kita, tapi ia juga tentang kita sendiri menghargai perbezaan dan pilihan orang lain. Dan yang paling penting, menghormati sempadan peribadi masing-masing. Inilah asas untuk apa-apa interaksi yang sihat. Dan yang terakhir dalam 3R, tanggungjawab. Ini adalah tentang tindakan kita. Ia merangkumi semua benda, daripada kita jaga kesihatan seksual diri sendiri, amalkan seks yang selamat, sampailah ke perkara yang nampak asas tapi sebenarnya sangat kritikal, iaitu sentiasa mendapatkan persetujuan atau consent. Dan inilah idea utamanya yang mengikat semua tadi. Ketiga-tiga R ni, hak, hormat dan tanggungjawab, sebenarnya tak boleh dipisahkan. Macam yang dinyatakan kat sini, hak yang kita ada tu datang sekali dengan tanggungjawab. Ia satu pakej lengkap, satu keseimbangan yang kita kena sentiasa jaga. Okey, kita dah faham konsep-konsep tadi. Sekarang, jom kita beralih dari teori kepada praktikal. Dalam bahagian 3, kita akan tengok macam mana semua idea ni diterjemahkan ke dalam undang-undang sebenar di Malaysia, terutamanya bila kita bercakap tentang jenayah seksual. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, ada satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham tentang sistem perundangan kat Malaysia. Kita ada dua sistem yang berjalan serentak, Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Syariah. Undang-Undang Sivil terpakai untuk semua orang, manakala Syariah pula hanya untuk orang Islam. Perbezaan ini adalah kunci untuk kita faham undang-undang yang kita akan bincangkan lepas ni. Jom kita tengok contoh pertama di bawah Undang-Undang Syariah. Zina. Ini satu kesalahan yang selalu kita dengar dibincangkan. Seperti yang anda boleh nampak dalam jadual ni, hukuman di bawah enakmen jenayah syariah Perak misalnya adalah serius, ada denda, penjara dan juga sebatan. Bercakap tentang hukuman sebat, sumber ni ada tekankan satu perbezaan yang sangat ketara antara pelaksanaan cara syariah dan cara sivil. Sebatan syariah, seperti yang dihuraikan, tujuannya lebih kepada memberi pengajaran dan tak direka untuk mencederakan kulit. Sebaliknya, sebatan sivil pula adalah hukuman yang jauh lebih berat dan boleh menyebabkan kecederaan fizikal yang serius. Sekarang kita beralih pula ke Undang-Undang Sivil yang terpakai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira agama. Satu contoh jenayah yang sangat serius ialah sumbang mahram. Di bawah kanun keseksaan, ia membawa hukuman penjara yang sangat berat, yang jelas menunjukkan betapa seriusnya kesalahan ini di mata undang-undang negara. Ini satu lagi kesalahan yang unik di bawah Undang-Undang Syariah, iaitu khalwat. Cuba perhatikan frasa boleh mendatangkan syak. Maksudnya, ia bukan tentang apa yang dah berlaku, tapi tentang situasi itu sendiri yang boleh menimbulkan syak wasangka.
Ini satu contoh macam mana undang-undang syariah juga bertujuan untuk mencegah sesuatu yang salah daripada berlaku. Teks ni juga ada menyentuh kesalahan-kesalahan lain di bawah undang-undang syariah. Contohnya musahakah yang secara spesifik merujuk kepada perbuatan seksual antara wanita dan ia datang dengan hukumannya yang tersendiri seperti yang anda boleh lihat di sini. Baik, kita dah lihat contoh-contoh undang-undang. Sekarang, dalam bahagian 4, jom kita zoom out sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Macam mana kita sebagai sebuah masyarakat yang berbilang kaum dan budaya nak tangani semua tanggungjawab dan cabaran moden yang berkaitan dengan seksualiti ni? Slide ni merumuskan dengan baik cabaran-cabaran zaman sekarang yang kita semua hadapi. Cuba kita tengok, ada pengaruh media digital yang mengubah norma, ada konflik nilai, ada perdebatan tentang pendidikan seksualiti, malah ada isu pelacuran dalam talian dan macam-macam lagi. Inilah realiti abad ke-21 yang kita kena hadap. Jadi, siapa yang patut bertanggungjawab? Menurut sumber ni, ia adalah satu tanggungjawab bersama. Ia bukan kerja satu pihak saja. Ia bermula dari ibu bapa di rumah, tapi ia juga melibatkan seluruh komuniti dan juga sistem pendidikan. Macam pepatah orang dulu-dulu, nak besarkan seorang anak perlukan seluruh kampung. Kita dah lalui satu perjalanan yang agak panjang daripada konsep etika kepada undang-undang yang spesifik sehinggalah cabaran sosial. Sekarang, di bahagian terakhir ni, jom kita cuba ikat semua sekali. Apa kesimpulan utama yang boleh kita ambil? Kalau ada satu perkara je yang anda perlu ingat dari kupasan kita hari ini, ialah ini. Sentiasa wujud satu macam tarik tali yang berterusan. Kita sentiasa cuba nak seimbangkan antara nilai-nilai tradisi dan agama dengan realiti dunia moden yang dipacu oleh teknologi. Dan ini terus terang bukanlah satu masalah yang ada jawapan yang mudah. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Satu soalan untuk kita semua fikirkan. Dalam dunia moden ni, macam mana kita nak cari titik keseimbangan yang betul antara hak peribadi kita dengan tanggungjawab kita kepada masyarakat? Tiada jawapannya hitam putih dan inilah persoalan yang akan terus membentuk perbualan kita di Malaysia untuk masa-masa akan datang.